Cahaya sama di lorong ini tidak pernah sunyi dengan kehadiran mereka. Lorong yang menjadi sarang pelacuran maknyah sebagai tempat sumber pendapatan mereka sentiasa mendapat kunjungan pelanggan buaya bagi memuaskan nafsu. Kelibat satu persatu daripada mereka dengan lenggok harian bukanlah sesuatu yang aneh kepada masyarakat, meskipun ramai yang tidak menyenangi kehadiran kelompok ini. Jiwa dan naluri mereka hanyalah berpandukan kepada nafsu semata-mata. Kehidupan seorang maknyah bukanlah normal seperti orang lain. Mereka hanya hidup dalam dunia dan fantasi sendiri. Namun, masihkah ada ruang buat mereka untuk kembali semula kepada masyarakat? Eksklusif di Isma Web kali ini, kami menyingkap luahan bekas pekerja seks pondan atau maknyah lorong. Perwatakan latahnya sentiasa menjadi usikan rakan-rakan yang lain sekadar menceriakan suasana. Muhammad Halimi Ali, 33 tahun, sangat mesra dan ramah tak kala kami mendekatinya. Namun, di sebalik wajah ceria lelaki ini, tiada siapa dapat membaca sudut hati kecilnya yang sering menangis dan mengenang nasib disisih oleh keluarga kandung sendiri. Ketika tim kami meminta izin untuk menemu bualnya, beliau sudah mula mengalirkan air mata dan bersetuju untuk berkongsi kedukaan itu. Sungguh-sungguhnya kita macam ni, jangan nak tuduh macam-macam. Abang sampai cakap, kau nak pergi mana kau pergi, kita orang tak cari. Ini dah 8 bulan saya tak jumpa. Saya tak balik-balik. Dia semua sebab kecil hati dengan tuduhan abang, tuduhan dari ipar. Saya nekat masa nak balik macam tu. Selagi dia orang, saya pun ada perasaan juga. Menyingkap kisah silamnya, Halimi berkata dia mula aktif bekerja secara serius di lorong selama 3 tahun sehingga tahun lalu. Malah, beliau juga pernah berdepan dengan detik dipukul teruk oleh kumpulan anti golongan maknyah lorong ini. Tahun lepas, sebelum saya kena empuk dengan 8 orang, yang tu saya duduk lorong dah dekat 3 tahun. Saya memang tak buat job lain. Saya buat job lorong. Saya kena terhadang daripada belakang, lepas tu saya kena empuk dengan kayu, tapi saya cuba lawan. Tapi lawan paku ni masuk terbelah ni. Dia tarik itu sini 8 jahitan, terbelah 2 macam ni, kepala saya pecah tau. Kepala saya pecah habis berdarah ni. Itu member-member saya tak dapat nak tolong sebab dia orang pun, sebab kebetulan saya ada 3 orang. Kena pijak perut macam tu. Lepas tu yang kepala saya tu, bila saya tumbang tu, dia ambil batu yang sebesar ni tu, dia empas atas kepala saya. Walaupun kecewa disisih oleh keluarga sendiri, namun jauh di sudut hati lelaki ini, beliau tidak menyimpan sebarang benci atau dendam terhadap ibu bapanya. Masa saya kerja marketing, aku putus mak tu, orang tahu mak memang tak nak dengar semua ni. Tapi kalau sebab mak saya kan cucu mak pun semua mak sanggup ketengahkan orang ni. Tak apa, tapi orang tak pernah buat mak lagi orang. Orang tak pernah benci mak, orang tak pernah ada tak balik tentang dekat mak. Orang pakai pun mak tetap kat hati orang. Berbeza dengan yang lain, Abdullah Syai atau lebih dikenali dengan Lala bukanlah seorang bekas maknyah lorong. Tetapi kisah hitam ketika berusia belasan tahun hampir mengheretnya menjadi sebahagian daripada pekerjaan itu. Masa tu proses, Lala masa tu dah suka pergi disco, dah apa, dah suka tu proses kita pergi disco 6 lah, 7 lah, 18, okey, 19. Okey, masa tu Lala memang dah macam Jun. Alah akan bercampur dengan semua. Masa tu dah pergi disco, dah ada ratu, dah ada apa masa tu. Tapi I tak sekolah kan. Masa tu I tinggalkan sekolah. Lepas tu ambil sekolah malam. Namun lelaki yang memiliki usia 54 tahun ini berkata, kecelaruan yang dihadapinya membuatkan beliau nekat berhijrah daripada ibu kota ke Kuantan bagi mengenal semula fitrah asalnya.
Masa Lala hijrah sini, umur Lala 30 lebih. Lala berhenti kerja. You bayangkan, I berhenti kerja, nak mencari diri. I sanggup buat perkara-perkara yang susah. I tinggalkan rumah I tinggalkan semua-semua KL. Konon-konon nak hijrah dari KL, Lubuk, tempat kita memang Lubuk, memang senang sebab banyak benda ada. Tiba-tiba, you bayang tak I boleh duduk kat Kuantan, masa tu belum membangun lagi dengan tu tadi. Lala mengakui bahawa beliau pernah berdendam dengan keluarganya yang dianggap punca keadaan dirinya sebelum ini. Itu yang banyak kerugian dari kita. Betul, adik Lala yang bawah pun berdendam. Itu kadang-kadang orang bangkitkan Lala jadi sini, Lala rasa dendam. Punca dia engkau lah aku jadi macam ni. Betul? Masa tu kita tengah mencari. Kita pun bukan nak jadi macam ni, nak berjiwa-jiwa macam ni. Pasal engkau lah aku jadi begini. Seksanya aku. Kau pandai cakap pasal kau tak jalan tanggungjawab korang semua. Itu masa kita tengah muda proses nak naik, bila nak berbahas. So maksud gender dysphoria ni adalah seseorang yang mempunyai kecelaruan dari segi sexual identity-nya ataupun gendernya. So mungkin dia akibat daripada kecelaruan itu dia menjadi tidak congruent, tidak stabil dari segi emosinya, dari segi tingkah lakunya dan dari segi kognitifnya, yang akan efek terhadap dia punya well-being dia lah. Kecelaruan yang dihadapinya membuatkan beliau bertindak untuk membunuh diri. Bagaimanapun, sokongan ibunya membuatkan Lala matang menangani konflik dirinya itu. Satu tempat air tu, keluarga air dah tahu air nak bunuh diri. Cuma bunuh diri bukan plan A. Air tak tahu jalan mana air nak keluar ni. Sekarang ni air tak nak bunuh diri, air tak makan pil, tak godok diri air. Melihat sosok tubuh lelaki ini, jadi siapa yang menyangka bahawa beliau pernah melalui lorong gelap sebagai pekerja seks maknya. Penghijrahan yang berlaku terhadap dirinya telah mengubah persepsi kami bahawa golongan ini mampu berubah kepada fitrah asal mereka. Haji Bakri, 54 tahun, berkongsi sejarah hitamnya menjadi pelacur jalanan seawal usianya 18 tahun lagi. Saya dah mengarungi kehidupan lorong ni sebagai maknya sex worker ni pada belasan tahun lagi. Maknanya dalam masa sekolah lagi. Saya duduk kat lorong hampir bertahun lah. Menurut Haji Bakri, beliau melalui tempoh yang sangat panjang sebagai seorang pekerja seks maknya, bukan sekadar hanya di Malaysia, malah di luar negara. Daripada Kuantan, saya ke Johor. Daripada Johor, ada kawan bawa saya ke Singapura. Lepas Singapura, saya kerja sana sebagai maknya ni. Kemudian saya dapat member yang pergi overseas tu. Dia kata, jomlah dekat sini. Sini okey Kak Jun. Sini orang customer macam kita ni mak saya suka. Saya pun pergi. Ceritanya, beliau sendiri tidak mahu terjerumus ke kancah hina itu. Namun kerana ego terhadap ibunya yang kurang memberikan perhatian membuatkan Haji Bakri bertindak memilih haluan tersebut. Saya post juga duit untuk mak saya. Saya post gambar-gambar saya pakai seksi. Saya nak menyakitkan hati dia. Nak menyakitkan hati kan tu. Biasa tak? Sebab saya macam mak tak sayang kita. Mak tak pandai nak jaga kita. Mak tak tahu perasaan kita. Saya post saya pakai tengah dengan mak saya. Sampai mengucap tengok gambar-gambar saya. Jadi sebab itulah saya, ya Allah, ya Tuhanku, saya banyak ya melakukan dosa. Tapi bila saya dah tu, saya nekat. Aku dah mak dah tak ada ni. Kita nekat. Saya pun nak buang buah dada saya ni, nak keluarkan balik ekor saya ni. Jadi adik saya kata tak apa. Duit yang kau bagi pada mak tu, mak tak pakai pun. Mak simpan untuk kau juga. Adalah dengan duit tu juga saya buang saya. Beliau mengaku selangkah penghijrahannya itu bukanlah satu perkara yang mudah
Sebaliknya, kemahuan untuk terus dekat kepada pencipta, beliau bangkit melawan nafsu itu. Oh, cabaran hebat. Kawan-kawan kita yang tak ada support kita. Mereka banyak beri kata-kata yang tak merangsangkan. Dia kata, aduh gini kau dah semayang dah, tapi kau begini lagi, apa lagi. Tapi kita kata, kita nak. Menurut beliau, proses penghijrahan itu sentiasa mendapat sokongan oleh pengasas Persatuan Insaf Pahang atau PIPS, Dr. Samsud Rahman, seorang pensyarah perubatan Universiti Islam Antarabangsa Kuantan. Pertama kali kita kenal Dr. Samsud, sebab Dr. Samsud masa tu sebagai panel dijemput untuk bercakap pasal kesihatan lah. Dengan Ustaz Nasar, Ustaz Jakir, barulah kenal. Kemudian walaupun lepas program pun Ustaz Nasar dan Pak Jaib kalau berkawan dengan kita, bimbing kita bercakap pasal agama dulu kita ni, jadi kita sikit-sikit lah gerak hati kita terus sama dengan dia. Kini lelaki yang mesra dipanggil Kak Jun ini bangkit meneruskan hidupnya sebagaimana manusia lain. Allah kata, kau dekatkan aku selangkah, aku dekat kau, dekat lagi pada tu. Kehidupan lepas mati ada, dan akhirat, syurga neraka semua ada ya Allah. Tolonglah pada jangan kita takut sangatlah. Kematian mesti ada, pasti. Siapa sangka mereka yang bergelumang puluhan tahun dengan dunia ini telah bangkit kembali, bahkan lebih baik daripada orang lain. Sebenarnya tiada alasan untuk berubah. Ia bergantung kepada kemahuan diri sendiri. Hidayah Allah itu sentiasa menanti kepada mereka yang mencari. Pada mereka yang masih aktif di luar sana, jadikan kisah ini sebagai iktibar dan pedoman hidup anda. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. 1000 mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidup.